Bulan Ramadan yang lepas kita cukup geram dengan apa yang berlaku di Palestin. Bagaimana Israel pergi sepak orang yang tengah sembahyang, pergi bom dalam Masjid Al-Aqsa. Apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita boleh bantu rakyat Palestin dengan cara menyokong produk dia orang. Ini adalah produk rakyat Palestin yang menanam zaitun, pokok zaitun di Nablus, Palestin. Dia menyumbang kepada ekonomi Palestin dan membantu mereka untuk kuat melawan Zionis yang menekan mereka. Kalau kita nak dapatkan kesihatan terbaik, salah satu minyak sihat yang kita kena amalkan ialah minyak zaitun. Minyak zaitun Al-Ad ni memenuhi semua spesifikasi yang ditetapkan oleh International Olive Oil Council. Dengan kita membeli produk daripada Palestin, kita dapat dua perkara, dunia dan akhirat. Dunia, kita dapat kesihatan sebab ialah produk berkualiti tinggi untuk kesihatan yang terbaik. Akhirat sebab kita bantu saudara kita di Palestin dalam perjuangan mereka. So, amalkan minyak zaitun untuk kesihatan terbaik dan support rakyat Palestin sebagai tanda solidariti kita, support rakyat Palestin dalam perjuangan mereka, insya-Allah.